Harga runcit diesel turun kepada ringgit Malaysia 5.12 seliter, penurunan 85 sen daripada ringgit Malaysia 5.97 menurut Kementerian Keuangan hari ini, 22 April 2026. Penurunan ini selaras dengan formula Automatic Pricing Mechanism atau APM yang mengambil kira purata harga pasaran minggu terdahulu. Selain diesel, harga petrol RON 95 dan RON 97 turut diturunkan berikutan susut harga pasaran antarabangsa. Namun, kementerian menegaskan harga petroleum masih tinggi berbanding paras sebelum konflik di Asia Barat. Kerajaan akan terus memantau rapi perkembangan semasa bagi menjamin bekalan bahan api dan melindungi rakyat serta ekonomi daripada gangguan rantaian bekalan. Walaupun harga global menunjukkan tanda penyusutan, ketidaktentuan pasaran tenaga masih berterusan dan pemulihan bekalan tidak berlaku serta-merta.